Okay guys, so ini ada sub untuk aku trail. First of all, aku pakai wristband dan untuk lindungi daripada panas ataupun dahan-dahan ranting. So aku ada beli hydration vest daripada Keep Run. Ini bahagian belakang kita ada water bottle dan kompartmen yang sangat banyak. So letak under 500 so flash dan boleh letak phone. The special thing yang aku suka vest ni boleh letak phone kat sini dan aku ada letak untuk soft flash. Dan baju biasa, seluar biasa, dan yang penting this shoes. Okay, sebab apa this shoes aku suka? Sebab dia sangat comfortable dan sangat-sangat safety bila kau turun dekat downhill. Okay, so aku boleh bagi rate untuk kasut ni 9/10. So beli MT2 cushion dekat Decathlon. Barang-barang ni semua adalah daripada aku punya trail sendiri. Let's go. So okay guys, aku baru settle trail run menggunakan kasut MT Cushion 2. Basically komen aku kasut ni memang terbaik. Kau tengok bahagian dalam dia siap ada QR code dan cushioning yang sangat padu. First of all, untuk trail kau akan tengok dia punya tapak dia. Tengok tak barai. Tapi kau tengok dia punya ini yang kita nak. Sebab dalam trail memang kau akan ada satu benda yang tapak yang kau kena fokus lah. Okay, ni ada cushioning. Aku akan masukkan video aku berlari nanti. So basically aku nak bagi rating 9/10 untuk first time. Ditambah pula dengan stokin daripada Keep Run ni. Design dia sangat menarik. Ada colour orange, tapi sebenarnya aku dah pergi North Central tak ada. Basically ini pun dah cantik, colour kuning. Memang favourite aku. So aku tengok dia punya tapak ni dah habis. Tapi okay, nice. Memang nice. Baloi. Harga dia baru 300 sahaja. Okay, jom kau kena beli. Let's go.